Okay, jadi sebab tu Syarul come out dengan idea Tamasha Komedi Rakyat. Tapi aku setuju dengan idea kau ni sebab aku nampak kau punya usaha tu, kau pergi sampai ke Indonesia. Betul. Kau pergi tengok macam mana cara diorang ni. Sebenarnya kalau kita tengok je terus terang, negara Malaysia dan juga Indonesia, industri komedi di Indonesia lebih subur, lebih membangun hari ni. Dan aku terpanggil untuk ke sana dan belajar, tengok macam mana, apa gerakan diorang sampai diorang boleh establish, membawa komedi ni ke satu tahap yang lebih tinggi. Terus terang dekat sana, diorang bukanlah kata tak pandang stesen TV. Diorang ada pandang stesen TV, tapi kalau stesen TV tak panggil diorang pun mampu bergerak sendiri. Bukanlah diorang bergantung harap dengan stesen TV. Ya, betul. Kalau kita kat sini lebih bergantung harap dengan stesen TV. Kita bergantung harap stesen TV kan. Dan majlis-majlis korporat pun ada panggil diorang. Dan kemudian diorang buat tour sendiri. Diorang pergi ke Bandung, pergi ke Bogor, pergi ke Batam. Jadi diorang rancak. Jadi bukan satu tim yang tengah bergerak hari ni.